Soalan nombor 6. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk pernyataan. Okey. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Nak jadikan benar, nak letak semua atau nak letak sebilangan? Sebilangan. Okey, satu markah. Okey, lengkapkan premis 2 berdasarkan kesimpulan yang diberi. Okey, jika 7M lebih besar daripada 28, maka M lebih besar daripada 4. Okey, premis 2 dia kosongkan, kesimpulan dia ambil ni. Dan tengok dia buat penafian. Jadi di sini premis 2 dia jadikan lah. M lebih kecil atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 4. Boleh. Satu markah. Kalau penafian dia akan ambil huruf belakang dulu baru kesimpulan huruf depan. Kalau hujah yang kedua, hujah bentuk 2, dia betul dia akan ambil premis 2 ni dia ambil depan. Kesimpulan dia ambil huruf belakang. Jangan dia awak kena ingat tu dah. Dia hujah ke berapa? Bentuk hujah tu. Okey, C. Buat satu kesimpulan umum secara induksi bagi urutan nombor. Okey. Okey, macam biasa awak buat, tengok yang sama buat. Yang sama buat, ambil 2. Yang berbeza letak N dulu. Letak N dulu. Tolak 4 yang sama. Dan letak N sama dengan 1, 2, 3. Sampai 3 4 lebih tak apa, kurang tak boleh. Lebih tak apa, kalau awak nak buat sampai 4 pun tak apa. Awak nampak ni yang ada 4, buat sampai 4 pun tak apa. Nak buat sampai 4 pun tak apa. Ni titik kena lebih pada 3. 4 pun tak apa. 5 pun tak apa. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey. Kita tengok macam mana nak jadikan 2. N ni 1. Macam mana nak jadi 2? Okey. Mula-mula buat dulu N kuasa 2 kan. Sini. Kalau N kuasa 2 dia jadi 1 je, dia takkan jadi 2. Lepas tu tengok pula bawah 2 tu, kalau 1 kuasa 1 kuasa 2 dia jadi 1. Okey. 2 kuasa 2 dia jadi berapa? 4. Jauh lagi tu nak jadi ke 9. Okey, teh pula kuasa 3. 1 kuasa 3 jadi 1. 2 kuasa 3 jadi berapa? 2 kuasa 3 berapa? 8. Dekat dah. 3 kuasa 3 dia jadi berapa? 27. 4 kuasa 3 jadi berapa? 64. Beza 1 je tu semua. Jadi tambah dengan 1. Jadi jawapan dia sini 2N kuasa 3 tambah 1. Okey. Ni tak sih, potong. Boleh? Ni memang gitulah dah, kena try and error. Kalau rasa cepat buat terus, tapi kalau rasa lambat tinggal dulu, pergi pada soalan lain dulu. Okey, ni 1 markah, sini 1 markah. Okey, soalan seterusnya.